So, seronok tak dapat handphone baru? Pegang. Tunjuk. Macam mana? Wow, dia dah ada handphone baru. Okay, so untuk hari ni planning untuk beli handphone baru untuk adik. Kakak handphone apa? Tak tahu je. Oppo. Tak tahu apa lagi. Kita tengok sana lah. Okay ke tak? Dah plan ke nak phone apa? Dah. Kita tengok sana dulu. Okay, nak colour apa? Purple. Purple. Tak pilih ni ada line. Lepas tu dia nak main. Dia terpaksa delete. Delete apa? Tinggal satu ni je. Satu-satu ni sahaja dia punya game ya. Dia delete. Sebab dah berat. Tak tahulah sebab. So, insyaAllah kita beli phone baru. Okay, so disebabkan itu, ibu sepatutnya nak belikan handphone adik ni bagi 2 tahun macam tu. Tapi disebabkan handphone dia dah betul-betul, ibu rasa macam ya Allah dah memerlukan handphone yang barulah. So jom kita tengok. Adik, come. Kau nak handphone apa? Nak tengok dulu ke apa? Nak tengok dulu. Excited tak? Excited tak? Suka tak? Suka? Kakak okey? Kakak dah dapat dulu. So ibu nak pergi masuk lah tengok handphone apa yang sesuai untuk adik. Masuk. Kom. iPhone terus. Kan kau pula jealous. Kau dengki pula. Mana handphone kakak? Handphone kakak. Dek, kenapa tak pergi tengok kat ayah? Gila tengok ayah boleh tengok sekali phone apa. Okey, ibu pilih ke kakak adik pilih? Dek, ibu pilih ke adik pilih? Ibu pilih? Betul ke? So, kalau purple boleh? Kalau purple? You nak kalau purple kan? Ya. Nak? So, seronok tak dapat handphone baru? Mana? Pegang. Tunjuk. Macam mana? Wow, dia dah ada phone baru. Nak main apa? Ha? Main apa? Main game? Buat blast? Ya ke? Pasal apa janji? Janji apa? Ha? Tak ada janji? Ada, janji apa? Janji apa? Cakap lah. Ya ke? Tak, belajar rajin. Banggakan ibu. Sepatutnya nak beli dalam 2 tahun lagi. Macam pun dia dah teruk sangat pula kan. Betul. Dulu dapat phone baru tahun yang sama. Rezeki dorang lah. So design dia sangat cantik ya. Dia dah memang